Hai, saya Mr. sini. Mari kita tengok Form 5 MATS bab ketiga pengamiran. Soalan SPM 2024 berkaitan dengan luas. So, luas ini adalah luas pada aksi Y. So, kena tahu kalau you buat pengamiran, luas yang kat sebelah kanan sentiasa positif. Luas kat sebelah kiri sentiasa negatif kalau buat pengamiran. Contohnya, dia sudah bagi saya H dengan O sini antara 0 hingga H. Jawapan 3/2. Antara 0 hingga H, jawapan sini 3/2. Satu lagi ialah K hingga M adalah 3/2 juga. K sama M adalah 3/2. So, ingat pengamirannya lah luas di bawah graf. So, luas sini 3/2, luas sini 3/2. Sekarang saya nak cari luas di sini. Macam mana cari? Dia sudah bagi saya jumlah luas kawasan berlorek ialah 9/2. Apa kita buat? Ambil jumlah ini dan kita tolak dan tolak. So, ambil 9/2, tolak 3/2, tolak 3/2. You akan dapat sini adalah 3/2. Lepas dapat luas sini 3/2, sekarang soalan tanya daripada H hingga K pengamiran untuk FY. H hingga K pengamiran untuk FY artinya luas kat sini adalah jawapan sudah tulis 3/2, tetapi ada negatif sebab dia kat sebelah kiri. So, jawapan anda adalah negatif 3/2. Siap jawapan. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.